Ramadan. Tuan-tuan nak pahala? Jom bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita pada siri 30 Irama 30 Ibrah Ramadan Al-Mubarak. Pahala. Pahala adalah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sentiasa melakukan amalan kebaikan. Dua contoh saya nak berikan tentang pahala. Pahala yang pertama adalah salat berjemaah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min as-salatil fardhi bi 27 darajah. Yang bermaksud salat berjemaah secara berjemaah mendapat 27 darjat. Contoh yang kedua adalah memperbanyakkan membaca Al-Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alfun harfun lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyambai dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Aku tidak bermaksud alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Oleh itu, jom bersama-sama kita meningkatkan pahala kita, meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. See you again. Ramadan Karim, qalbun salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.